guys, kali ni aku di Able Hotel dan aku tidak jangka aku tak ambil bilik yang macam ni. Dia ada baru guys dalam ni. Batu-batu, ada halaman dalam floor, di floor, bukan di luar floor, bukan di padang. Okey, kita akan lihat kita punya bilik. Bilik kita 126 dan saya pun tidak tengok apa dalam bilik ni. 126 dan bilik ni adalah bilik no view. So ini bilik kita. Okay, ini bilik kita. Agak gelap sikit, kita pasang lampu. Dah baru lah guys. Lampu, aircon di sana. Dan tidak ada tingkap, cuma ada nampak halaman depan ni. Tak tingkap. Bilik tak tingkap tapi cantik. Cuma bau cat lah, masih baru kan, dia bau cat. Dan okey, dalam ni pun cun dengan lacinya yang kosong. Laci ada dryer, head dryer. Okey. Dan ni ada room directory. Kita boleh baca lah room directory dia. Ada meja ni, telefon. Ni rasanya lampu kot. Kita on lampu. Oh, tak on lah lampu dia. Tekan on. Kena tekan ni. Tak on juga. Ni lampu dia. Okey, tempat almari dia biasa, simple. Almari ada peti ais lagi. Walaupun tidak ada tingkap, tapi dia ada peti ais. Peti ais. Dan yang bestnya ada tempat charger di sebelah katil. Itu saya suka. Charger sebelah katil. Senang kita charge dan main game Mobile Legend. Okey. Ada peti keselamatan lagi. Dan atas ni rasanya ada apa? Oh, ada Swiss. Okey. Dia bagi gula, dia bagi yalah, complimentary coffee, tea and mineral water. Okey, dalam ni ada shower. Dah seperti biasa. Sekarang hotel-hotel dah mula menggunakan macam ni lah, refill shampoo dan body wash. Mungkin lagi mudah lah dan lagi cost efektif lah, kurang kos. Dan menggunakan tabir ni sebagai penutup untuk kita mandi. Macam tu. Kita tandasnya macam ni. Ada ni toilet paper. Kemudian ada juga dia bagi burusi gigi. Oh, ada juga sabun. Okey, sabun letak sini terpecah. Dan penutup kepala dia bagi. Okey, itu saja ditandas. Rasanya ini saja bilik kita. Tandas okey juga. Cuma agak kecil untuk seorang, boleh lah. Untuk family saya tidak cadangkan lah. Untuk seorang boleh. Sebab dia tidak ada cahaya luar, tidak ada bunyi-bunyi kenderaan. So kita akan macam terkurung lah sikit. Jadi TV, dia bagi TV yang Smart TV ya. Cantik remote dia guys. Jenama Sharp. Dia bagi Smart TV. Dan juga depan ni dia bagi. Oh. Dia bagi apa ni? Scan untuk makan. Makanan ada sini. Okay, kalau ada nak buat surat cinta, boleh lah. Dia bagi pensel sekali. Jatuh pula. Okay, ni Google TV. Wow, Google TV. Kita tunggu loading. Tunggu loading adakah dia berfungsi dengan baik ataupun sebaliknya. So kita lihatlah. Google TV. Oh, kita boleh tengok Bon Appetite lepas ni. Oh, dia ada bagi TV ya. Oh, tak bagi lagi yang lain. Netflix boleh masuk Netflix ni. Tengok Netflix. Ada akaun ke tidak? Kalau tidak, kita just tengok YouTube lah lepas ni. Okay, itu saja daripada saya. Ni dia punya cermin high. Okay, terima kasih. Selamat berehat semua. Dan thank you for watching. Bagi like, share and subscribe. Thank you, all of you.